Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjuk dekat korang perbezaan yang ada dekat X50 ni. Perbezaan variant, color, apa lagi korang nak? Saya borak pasal perbezaan executive dan juga premium yang ada dekat X50 ni kan. Okey, untuk enjin sama 1.5 IGT 4 silinder. Tapi apa yang berbeza dari segi penambahan ADAS sistem. Untuk ADAS sistem, untuk executive hanya ada lane change assist, rear collision warning, RCTA dan juga door opening warning. Okay. Untuk premium pula dah ada penambahan iaitu autonomous emergency braking. Lepas tu ada forward collision warning, ada ACC, ICC, lane departure warning, lane departure prevention, lane centering control, HBC, intelligent high beam control dan juga traffic sign information. Ini apa yang berbeza lah. And then ada lagi perbezaan dari segi untuk executive ada tire pressure monitoring, manakala untuk executive tiada. Okay, perbezaan paling ketara yang ada dekat executive dan juga premium. Untuk executive rim sebesar 17 inci, manakala untuk premium rim sebesar 18 inci. Okey, dapat sesuatu tak geng? Jadi kalau korang nak tahu lebih detail, boleh datang sekarang ke Proton Ion Laken. Kita ada provide semua test drive. Korang boleh test drive sahaja secara percuma, no problem. Kita adjust dari A sampai Z. Jumpa anda di sini. Assalamualaikum.